Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Jadi malam ni kita mulakan dulu dengan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys. Ikon baru lagi. Jadi terima kasihlah untuk malam ni. Saya harap dapat bantulah untuk sharekan lagi live malam ni. Share baru 700, view baru 1400. Nampak tiba-tiba terus tak. Saya tak tahulah. Awal sangat dia shadow lah. Tak apalah. Kita try the best lah. Kita try the best. Saya pun tak faham lah apa yang dia orang takut sangat dengan saya ni. Itu hari buat report cerita 3 kali Jumaat pun buat report polis. Malam ni saya bagi tajuk 2 kali Jumaat. 2 kali Jumaat. Kan semalam dah Jumaat. So ada 2 kali lagi Jumaat sebagilah untuk kemaluan yang memalukan bagi Anwar Ibrahim dengan Walanon. Itu pun koyak. Mungkin dia orang buat report polis lagi lah. Tak apalah. But tengoklah. Share dah 800. Start dah view 1004. Tak apalah guys. Teruskanlah share lah. Do the best. Suara slow pula dah tadi kata okey. Suara slow. Alah. Stress. Suara slow lagi. Ni pun slow juga. Yang ni. Saya rasa dah kuat dah suara ni. Kan? Okey. Hari ni Alhamdulillah lah Alhamdulillah kita bersyukur lah depan mata. Saya yakin macam Tiwal Labot dah tengok kan hari ni kan, Tun Mahathir lah. Tun Mahathir hari ni, semalam hari Jumaat kita pun terkejut tengok Tun Mahathir bawa kereta baru. Tun Mahathir memandu sebuah kenderaan Toyota apalah saya tak ingat, dengan nombor pendaftaran APA 100. Apa 100. Tun Mahathir dah 100 tahun. Jadi kereta tu comel lah. Kereta tu comel. Kereta kecil. So hari ni, pagi ni, dapatlah video daripada kawan-kawan hantar video. Tun Mahathir memandu di Lebuh Raya Duke. Ingat dia seorang kan. Sebelah dia tu, Tun Siti Asma. Maknanya, laki bini memandu lah. Alhamdulillah lah. Selamat pergi, selamat sampai kan. Tak ada masalah lah. Tapi kalau Anwar Ibrahim tu dah terbabah awal lah. Sebab Anwar Ibrahim tak reti bawa kereta. Kan? Saya tak tahu korang dah tengok belum video tu, tapi saya yakin lah. Of course lah. Semua sahabat-sahabat, khusus sahabat seperjuangan tim Walabot, dah tengok lah kereta tu. Ni, Tun memandu. Comel kereta kan? Tun Mahathir. Sebelah tu, Tun Siti. Nampak? 100 tahun, 99 tahun. Allah bagilah. Allah bagi. Kita bersyukurlah. Sepatutnya kita bersyukurlah sebab seorang pemimpin negarawan kita, pemimpin berkelas dunia. 100 tahun masih lagi, jangan kata mental ni, fikiran ni, akal ni, boleh memandu lagi. Jadi kalau ada dakwaan kata Tun Mahathir dah tak larat apa semua, ni dia buat kereta ni. Apa yang tak laratnya kan? Memanglah 100 tahun kau nak apa? Nak suruh dia macam umur 50? Memang tak sama lah. Kita sendiri pun tak sama dah. Tapi 100 tahun dalam keadaan macam ni, kita bersyukur lah guys. Kita bersyukur. Saya rasa bertuah lah. Sebab kita sebagai warga negara Malaysia, kita sebagai orang Melayu, ada pemimpin Melayu yang dalam keadaan macam itu. Dan dia masih terus berjuang untuk agama dia, bangsa dia, negara dia. Alhamdulillah. Kita doakanlah semoga Tun diberikan kekuatan untuk terus menyelesaikan perjuangan yang belum selesai. Okey. Saya mulakan dengan Tun tadi. But kali ni pun Tun juga. Tapi arwah Tun Daim. Jadi saya yakin lah mungkin ada yang dah tengok Temu Bual podcast yang terbaru
yang mana keluar sekejap Khairi Jamaluddin dengan Syarif Hamdan menemu bual Tuh Puan Naimah, isteri kepada arwah Tun Daim. Jadi saya pun tengoklah, tadi saya tengok lebih kurang 2 jam 20 minit lah temu bual tu. Menarik guys. Saya nak sarankan kepada semua yang mana tengah tengok live saya ni, kalau ada yang belum tengok temu bual podcast keluar sekejap tu, bukan pasal nak promote KJ ni, bukan, tetapi dengarlah apa yang isteri arwah Tun Daim sampaikan. Sebab saya rasa ni pertama kali lah yang saya dengar cerita betul-betul untold story lah. Ni betul-betul untold story, kisah macam mana Tun Daim ni. Hebat kan, hebat. Kagum, bangga sebagai orang Melayu, ada anak Melayu macam tu, sangat bangga lah. Dan apa yang isteri Tun Daim cerita ni, itu daripada hati dia, sebab dia bukan politikus. Dia bukan politikus, dia bukan orang politik, jadi dia tak pandai nak berpolitik lah. Jadi dia cerita tu, cerita betul lah. Boleh pergi dengar lah. Siapa yang pernah dah tengok, korang akan dapat lah jawapan tu. But apa yang saya nak kongsi kat sini dalam Temu Bual Podcast ni, apa yang menarik pada saya adalah dendam Anwar Ibrahim lah. Ini semua dendam guys. Sebab tu kita dalam hidup kita ni, kita jangan ada dendam. Ingat jangan ada dendam. Ingat tu. Macam saya dengan Fahmi, saya tak dendam. Saya cakap Fahmi saya punya je, tapi saya tak ada niat nak buat apa-apa. Jangan ada dendam. Tapi Fahmi saya punya. Korang sama juga. Jangan ada dendam. Dengan siapa-siapa pun jangan ada dendam. Kita tak boleh dendam. Jangan. Jadi kalau berdendam, itulah contoh macam Anwar Ibrahim. Tengok macam mana sampaikan. Yelah, Tun Daim negarawan kot. Jasa dia besar, jasa dia ni dalam membangunkan negara ni, menyelamatkan negara ni, dan membangunkan negara ni. Orang Melayu lah. Bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali dia datang menyelamatkan negara ni. Suatu Tun Mahathir Perdana Menteri kali 22 tahun tu, waktu mula-mula Tun Mahathir Perdana Menteri, kemudiannya krisis ekonomi, dan ketiganya waktu 2018 Majlis Penasihat Kerajaan. Untold story guys. Untold story. But this is Anwar Ibrahim lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok balik, hari ni ramai yang dengan Anwar Ibrahim yang dulu tinggalkan dia. Sebab apa tinggalkan dia? Sebab dia memang dia takkan baik dengan siapa pun. Dia tak percaya dengan siapa pun. Dia tentang diri dia. This is Anwar Ibrahim. Dan hari ni kalau nak kata satu fitnah ke, cerita dongeng ke, kau tengok dia cukup lah. Sikit-sikit puji angkat bakul, sikit-sikit puji angkat bakul. Betul tak? Semua Anwar Ibrahim. Jadi apa yang Tuan Puan Naimah ceritakan hari ni, antara yang menarik lagi adalah yang Anwar ni, dia malas membaca. Dia malas membaca guys. Dan sebelum ni pun saya pernah cerita dengan korang, Anwar ni apa yang saya tahu, dia memang tak erti nak baca. Memang dia sastra, betul. Tapi dia ni Shakespeare. Dia Shakespeare bercakap. Ailio. Dia tak baca. Dia ada tukang baca buku untuk dia. Ini cerita betul ni. Tanya dengan mantan-mantan LPKI lama-lama ni. Ada yang tolong bacakan buku untuk dia, lepas tu ambil poin-poin penting, bagi kepada dia, dan dia pun ulas lah. Jadi bila dia ulas tu, orang yang pernah baca buku tu, Anwar baca dah buku tu. Tak. Dia tak baca pun. Tapi orang bacakan untuk dia. Jadi hari ni, Tuan Puan Naimah tu, isteri Tun Daim bagi tahu Anwar ni tak membaca. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, kan kita pernah tanya, Anwar boleh tolong jawab lah, Harun Wan Hadi ni semua. Bila masa Anwar masuk Menteri Keuangan, pejabat? Bila masa dia masuk MOF? Bila masa dia masuk pejabat Perdana Menteri? Kalau kau perhatikan betul-betul, tiap kali kalau keluar gambar Anwar masuk pejabat Perdana Menteri, dia tengah buat apa? Dia tengah buat apa? Bagi tahu dekat saya. Tiap kali kalau kau tengok dia masuk pejabat Perdana Menteri, dia tengah buat apa? Dia tengah telefon. Semata-mata untuk update gambar dia, telefon je. Ini cerita betul, bukan cerita bohong. Kau orang nampak, jangan percaya, fikir. Okey. Bila kau tengok dia masuk pejabat MOF ni, staf kerajaan boleh cakap, dia tak masuk pun pejabat MOF tu. Sebab dia malas membaca, dia tak ambil tahu. Sebab dia ni broker maut. So, kau kena tengok lah, Temu Bual Podcast keluar sekejap hari ni, apa yang Tuan Puan Naimah kongsikan hari ni. Dan antara yang menarik pada saya lagi adalah tentang peranan Tun Daim ni. Apabila Tun Mahathir panggil dia, minta tolong untuk negara ni, dia datang.
Itu menyebabkan saya rasa terharu lah. Dia dah kaya dah. Dia dah ada aset 800 juta. Sebelum dia masuk politik ni, dia ada 800 juta. 800 juta. Pada waktu itu, tahun 80-an tu. Bayangkan 800, tahun 80-an tu. Tapi bila datang national call untuk menyelamatkan negara, dia lepaskan semua, dia masuk dalam politik ni. Untuk apa? Untuk bantu Tun Mahathir menyelamatkan negara. Lepas dah steady semua, dia tinggalkan. Meniaga balik. Krisis 97, dia masuk balik bila Tun Mahathir panggil. Bermakna bila kita masuk kita semua lah. Bila datang call, bukan macam Anwar Ibrahim telefon lah. Maknanya panggilan untuk menyelamatkan negara ni, kita kena all out lah. Macam sekarang ni, saya minta dengan korang semua, kita sekarang ni kena selamatkan negara ni. So, korang kena sahut seruan ni sebab bukan saya suruh. Ini Tun Mahathir yang bagi tahu. Tun Mahathir yang minta kita hari ni, semua sign mati lawan Anwar Ibrahim. Semua kena menyelamatkan negara hari ni. Jadi, apa saja yang kita buat hari ni, teruskan. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan negara ni. Sebab kalau kau dengar podcast tu, macam mana Tun Daim ni, suka ataupun tidak, dia akan balik demi negara dia. Demi bangsa dia. Wak Iman nak bangunkan negara, waktu meniaga pun, dia fikir pasal bangsa dia. Satu benda yang tinggilah pada saya, tak sampai level kita lah. Dan adalah saya tengok soalan-soalan KJ ni nakal lah. Biasalah KJ kan. Dia kan budak tingkat 4 dulu KJ ni. Jadi korang kena dengar lah. Senak ulang lebih pun tak boleh lah. Korang nilai sendiri lah. Korang nilai sendiri. Tapi pemikiran Tun Daim ni sangat dahsyat lah. Dia dahsyat macam mana, hebat macam mana dia meniaga pun. Dia memikirkan pasal bangsa dia. Dan ayat Puan Naimah tadi tu, kalau dia kaya, ya kaya macam orang lain lah. Rich, super rich macam orang lain lah. Sebab Tun Naimah kata tak menyesal ke masuk politik. Sebab apa yang Anwar buat ni. Fitnah yang dilakukan ke atas Tun Daim dan keluarga dia ni. Dan Tun Daim bagi tahu dekat Tun Puan Naimah, kalau dia tak involve dalam politik, dia kaya. Tapi sama macam orang lain lah. Tetapi bila dia masuk, dia involve, dia buat satu pengorbanan untuk agama dia, bangsa dia, negara dia. Jadi, ni pada sepemangkin lah. Semangat untuk kita semua berjuang, guys. Saya nak ulang panjang pun tak boleh. But saya harap kita semua dapat tengok podcast Keluar Sekejap ni berkenaan dengan interview KJ Sairi Hamdan dengan Tuan Puan Naimah, isteri kepada Tun Daim. Jadi, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk arwah Tun Daim, negarawan kita, pejuang agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Kebenaran akan muncul. Kebenaran akan muncul, kebenaran akan terbukti. Lambat laun benda ni pastilah. Sebab saya ingat waktu Tun Daim dituduh di mahkamah, yang siapa ingat waktu Tun Daim dalam keadaan berkerusi roda tu, ingat tak yang Tun Daim berkerusi roda tu waktu dituduh di mahkamah tu? Ada Tun Daim sampaikan berkenaan dengan inilah dia, Anwar Ibrahim kan. Hari pembalasan tu akan pasti, Anwar. Kau takkan lagi mana. Termasuklah Azam Belen buah pinggan sebelah. Pasti. But buka lah mata rakyat, korang nilai lah sendiri. Korang nilai sendiri lah kebenaran ni. Okey. 2 kali Jumaat. Walanon koyak 2 kali Jumaat ni, saya tak tahu apa yang dia koyak. Yalah, saya bagi tahu. 2 kali Jumaat apa? Kemaluan yang memalukan. Sebab kita tak tahu, kita kalau boleh, kita nak jatuhkan Anwar Ibrahim ni dah lama dah. Tapi masalah dia degil. Macam tim Malabot, dia faham apa yang saya sampaikan. Dia faham. Sebab game ni bukan pasal Anwar semata-mata. Dia lebih daripada tu lagi.
Tapi kita dah nampak lah episod kejatuhan Anwar Ibrahim yang dahsyat ni, kita dah nampak lah kemaluan yang memalukan. Kita nampak satu persatu dah. Bohong kalau korang tak nampak. Korang nampak. Jadi sekarang ni tinggal 2 kali Jumaat. Jadi kita tunggulah sama-sama. Saya pun tak tahu apa nak berlaku, saya tak pasti. Tapi kalau kita nak berfikir, kita akan nampak lah ketakutan demi ketakutan Anwar Ibrahim. Terutama macam ni lah, pilihan raya negeri Sabah ni. Pilihan raya negeri Sabah ni. Jadi hari ni berjalanlah penamaan calon bagi pilihan raya negeri Sabah. Banyaklah calon yang bertanding kan. Ada tempat yang bertembung, PH, GRS, Barisan Nasional bertembung ni. Kononnya yang kerajaan ni lah yang sokong Anwar Ibrahim. UMNO, BN, GRS, PH, Anwar Ibrahim ni pun bertembung juga. Jadi kalau rakyat Sabah tak nampak lagi bahawa mereka tak ada kesepakatan, saya tak pastilah. Cuma malam ni saya nak kongsikan, bukan pasal penamaan calon tu, bukan pasal calon yang bertanding tu, tetapi strategi, taktik yang berlangsung tiap kali pilihan raya, terutama bagi pilihan raya negeri Sabah ni. Dulu. Ini menarik. Konspirasi, kita akan buka konspirasi pasal pilihan raya ni. Okay. Saya tak terkejut lah. Sebab sebelum daripada pilihan raya negeri Sabah pun, saya tengok calon bagi Don Karambunai daripada PAS ni, dia agak popular di negeri Sabah. Siapa nama dia? Ingat? Kenal tak? Don Karambunai. PAS yang bertanding ni, dia agak popular sebelum pilihan raya lagi. Bila nak dekat dengan pilihan raya ni, dia lagi popular. Jadi masa tu pun saya dah fikir dah, dia ni banyak penjuru ni. Jadi hari ni lah, saya ingat 6 penjuru ke, 5 penjuru ke. Hari ni 11 penjuru. Don Karambunai hari ni 11 penjuru. Ni kepada anak-anak Sabah ni. Terutama bagi mereka yang menetap di Don Karambunai. Kenapa sampai 11 penjuru? Okay. 11 penjuru ni adalah yang mana tolak parti-parti yang ada ni. Selebihnya adalah mereka yang diletakkan untuk menggugat undi. Supaya pecah undi, calon PAS ni tak menang. Sebab ni kalau menang ni adalah pertama kali PAS akan menang di negeri Sabah ni. Don Karambunai ni. Sebab calon ni bagus. Saya tak kenal dia lah. Tapi saya tahu dia bagus lah. Orang Sabah lebih kenal lah. Cuma bila letak 11 penjuru ni, anak Sabah kena fikir lah. Anak Sabah kena fikir kenapa sampai 11 penjuru. Sebab ni semua nak pecah undi supaya calon PAS ni tak menang. Ini strategi yang dilakukan oleh mereka lah. Siapa? Kerajaan mana lah? Ni Anwar Ibrahim lah. Ketakutan. Jangan percaya. Fikir. Orang Sabah lebih tahulah perkara ni. Boleh fikir benda ni. Sebab ini strategi yang selalu digunakan. Akan letak calon bebas. Dia berbeza macam Bu Mokhtar. Nampak Dia berbeza macam Bu Mokhtar. Bu Mokhtar pun ada calon bebas juga. Tapi calon bebas tu calon bebas Bu Mokhtar. Nampak Calon bebas tu calon bebas Bu Mokhtar. Supaya pecah undi. Supaya yang lain tak menang, dia menang. Sebab dia dah jadi topekong kat situ. Bu Mokhtar ni, tempat dia tu, dia ni dah kukuh. So dia kena letak calon bebas yang lain ni supaya boleh pecah undi, supaya solid. UMNO solid dekat dia. Ada berbeza tu. Ini strategi dalam pilihan raya. Strategi politik. Tapi di Don Karambunai ni, Dr. Akbar ni dia tak establish lagi. Dia bukan tempat tu, dia bukan adun situ. But dia tengah banner nama dia yang mana pengundi atas pagar ni akan undi dia. Pengundi atas pagar ni. Bukan yang totok UMNO ni. Tak. Pengundi atas pagar ni. Jadi pasang banyak calon bebas supaya undi tu pecah dan undi tak memihak kepada dia. Bagi Don Karambunai ni. Tetapi bagi Bu Mokhtar pula, calon bebas ni pula adalah untuk pecahkan undi calon yang bertanding yang lain. Sebab Bu Mokhtar ada kekuatan. Segala kekuatan tu ada pada dia. Jadi dia akan dapat undi yang solid kerana undi lain ni akan berpecah. So ni strategi dia. Saya ada pengalaman, tak adalah baru, tak adalah lama, tapi dah banyak PRK yang setibat. Saya dah duduk war room, saya dah tengok macam-macam dah. Jadi bila saya tengok ni, nampak lah. UMNO, PH, GRS dalam ketakutan di negeri Sabah. Saya tak pastilah korang nampak ke tak nampak, tetapi ini adalah ketakutan bagi mereka di negeri Sabah.
Begitulah juga hari ni pun dalam penamaan calon pun saya tengoklah. Saya nampak PH dia memang dah tahu dah dia akan ruyuk. Sorry PH dia tahu dia akan ruyuk. Dia tahu pilihan raya kali ni dia akan bungkus semua tempat. Kalau tempoh hari PKR dapat 2 kursi, kali ni bungkus. Melainkan DAP. Sebagai contoh macam di Sandakan. Sandakan tu tak tahulah. Sandakan Batu Sapi tu saya tak tahulah. Saya tengok macam apa dah jadi ni kan. Semua DAP. So DAP mungkin ada kekuatan, tetapi bergantung kepada pengundi Cina lah. But dia orang politik bijak pengundi Cina ni. Dia akan tengok mana yang kuat, belum tentu lagi dia bagi pada DAP. But PKR akan bungkus lah. PKR akan bungkus, termasuklah member selama juga, Jamawi pun akan bungkus jugalah. Saya yakin dia akan bungkus jugalah. PKR. UMNO sekarang. Sekarang ni pertemuan di negeri Sabah ni, yang sebenar-benarnya adalah perebutan antara GRS dan juga UMNO. GRS dan juga UMNO. Anwar nak siapa? Anwar nak GRS. Kenapa Anwar nak GRS? Patah balik ke belakang. Ingat balik. Apabila Haji Ji jadi ketua menteri, ingat balik. Yang Bung Mokhtar buat gerakan nak tumbangkan Haji Ji, tapi tak tumbang. Ingat balik. Ingat tak? Waktu Anwar Perdana Menteri, Bung Mokhtar buat gerakan untuk tarik sokongan daripada Haji Ji sebagai ketua menteri. Supaya dia boleh naik ketua menteri. Tetapi tak jadi. Gagal. Sebab Anwar backup Haji Ji. Anwar yang backup Haji Ji. Kena faham ni. Ini politik Anwar Ibrahim ni. Anwar Ibrahim punya politik ni. Sebab dia tahu UMNO ni lagi bahaya daripada GRS. Sebab GRS ni baru boleh dengar cakap. Ikut je cakap. Nak apa dia bagi je Haji Ji ni. Tapi kalau UMNO ni, masalah pada mereka. Sebab sangat-sangat rakus. So this is politik Anwar Ibrahim. Kita akan tengok pilihan raya ni. Dia orang akan bergasak. Sekarang pun dah keluar boykot-memboykot. Sebab tu saya minta dengan anak-anak Sabah. Tekadkan dalam diri kita. Anak Sabah, tekadkan dalam diri kita. Korang kena buat revolusi. PH kau kena tolak. BN kau kena tolak. GRS kau kena tolak. Sepaham hari ni ramai orang dah berkira memang PH dia tolak. PH dah tolak tepi dah. Okey. But UMNO BN ini sama juga. Sama. GRS ni pun sama juga. UMNO dengan GRS lebih teruk. Sebab apa? Dia ni ikut saja apa Anwar cakap. Dia ni, mereka ni tentang political survive diri masing-masing. Tengok balik sejarah GRS. GRS datang daripada mana? Macam mana boleh munculnya GRS? Bagi tahu dekat saya. Anak Sabah, macam mana boleh muncul GRS? Daripada mana datang GRS ni? GRS ini datang daripada Perikatan Nasional. Kenapa jadi GRS? Political survive. Tentang diri mereka. Dia bukan pasal rakyat Sabah, tak. Pada diri mereka, tentang diri mereka, kedudukan mereka masing-masing. So, UMNO ni pula, rakus, tamak. Terpulang, nak percaya tak percaya, terpulang. Tapi saya nak ingatkan, sejarah takkan menipu korang. Korang duduk kat Sabah, korang tahu realiti yang berlaku ni. Korang kenal mereka politikus-politikus yang ada. Dan sebab itu hari ni, korang boleh tengok poster yang bertanding. Korang boleh tengok. Dulu UMNO, lepas tu PH, lepas tu PKR, lepas tu GRS, lepas tu Warisan. Korang nampak? Waimah tu TYT. Kau tengok anak beranak tu. PKR ada, UMNO ada, Warisan ada. Politik apa tu? Kalau bukan politik untuk keluarga ataupun diri masing-masing. Jadi sebab tu hari ni rakyat Sabah kena buat satu revolusi yang besar lah. Saya tak tahu sejauh mana korang nak tunjukkan revolusi ni. Tapi keputusan terletak pada tangan korang masing-masing. Korang penentu dalam memilih kat mana negeri Sabah ni nak berada. Dia bukan pasal anti Malaya, bukan. Tetapi Sabah negeri yang berdaulat. Korang semua ni sampai bila nak jadi macam ni? Sebab tu saya tengoklah Walanon. Walanon mainkan video pasal Adun Pas tu, pasal roti tu. Saya dah ulas kemarin. Anak Sabah, korang tahu realiti yang berlaku. Korang tahu keadaan yang berlaku. Saya berani cakap sebab ormas orang Sabah. Istilah kata roti bagi roti ni boleh beli undi ni. Itu realiti.
Bukanlah semua negeri Sabah, tetapi ada kawasan-kawasan yang sebegitu. Bukan keseluruhan negeri Sabah. Bukan satu Sabah bagi roti gardenia ni akan undi. Bukan satu negeri Sabah. Tetapi ada kawasan-kawasan yang sebegitu. Memang kawasan dekat Bumokta pun ada macam tu. Ada. Sudah kita tempoh hari kan, kita beli sabun, sebotol beli sabun. Dekat sana ada kawasan-kawasan beli sabun pakai plastik aiskrim. Pakai plastik aiskrim. Ini bukan fitnah. Anak Sabah tahu perkara ni. Mereka yang betul-betul miskin tegar ni, banyak yang begitu. Jadi inilah mereka gunakan kesempatan. Sebab tu hari ni revolusi. Bermakna dia bagi ambil, tak cukup minta. Tapi bila datang undi, kau jangan undi, jangan takut. Dia ugut ke apa ke, jangan takut. Buktikan. Revolusi ni kau orang buktikan. Macam mana kita dulu 2018 yang UMNO waktu tu kalah. Revolusi rakyat lah. Rakyat gerakkan revolusi. BN yang 60 tahun melingkup. Macam tu lah juga di negeri Sabah ni. Tapi beza dengan kami dekat Semenanjung ni, korang tetap orang Sabah. Korang tetap lokal kat sana. Tetap bumi putera Sabah. Itu yang bestnya tu. Itu yang pentingnya. Kami kat Semenanjung ni masalah sebab apa? Sebab bila Melayu berpecah, DAP dapat kuasa. PKR dapat kuasa. Ini masalah kami di Semenanjung. Tapi bagi di Sabah dengan Sarawak, kalau korang solid, DAP tak berkuasa. PKR tak berkuasa. Hanya di kalangan korang juga. Cuma kali ni, kena kecilkan skop tu, maknanya PH tolak, UMNO BN tolak, JRS tolak. Yang lain. Okey. Ada yang telefon saya lah, minta tolong untuk bantu kempen Perikatan Nasional di negeri Sabah. But saya tolak lah. Saya bukan ahli PAS, saya bukan ahli bersatu, saya bukan ahli Perikatan Nasional. Tapi sebelum ini memang saya kempen untuk Perikatan Nasional di Semenanjung. Sebab kami di Semenanjung ini, base kami adalah, alat kami adalah Perikatan Nasional. Untuk mendapatkan kuasa kami di Semenanjung Malaya ni, Perikatan Nasional. Sebab mereka berada dalam payung besar bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi of course lah saya akan kempen untuk Perikatan Nasional di Semenanjung. Tetapi di Sabah, saya tak kempen untuk Perikatan Nasional. Sebab di Sabah itu adalah hak anak-anak negeri Sabah. Engkau nak undi PN ke, kau nak undi warisan ke, kau nak undi APKO ke, kau nak undi parti bebas ke, calon bebas ke, itu hak korang. Saya tak kempen. Saya kempen untuk revolusi, tolak PH, tolak UMNO, tolak JRS ni. Ini saya punya kempen. Revolusi. Korang nak undi siapa, itu terpulang pada korang. Sebab apa saya tak kempen untuk PN di negeri Sabah? Sebab saya tak nak ganggu. Saya tak nak ganggu anak-anak Sabah. Nak pilih siapa, pilihlah. PN ke, warisan ke, APKO ke, bebas. Terpulang pada korang. Tapi di Semenanjung, alat kita adalah Perikatan Nasional. Sebab macam saya cakap tadi, dia berbeza. Semenanjung dan Sabah ini berbeza. Sebab saya tak ada parti. Saya tak ada parti politik. Kita tak ada mana-mana parti. Alat Semenanjung, Perikatan Nasional. Sabah, korang decide lah siapa yang nak jadikan korang alat korang ni. Jadi saya harap benda ni clear lah. Saya tak nak kata, oh kenapa tak sokong PN. Bukan tak sokong PN. Semenanjung alat. Ini alat. Alat, tool semata-mata. Perkakas untuk mendapatkan kuasa politik. Demi apa? Demi agama, demi bangsa, demi negara. Samalah di Sabah pun. Alat korang ni. Siapa yang nak jadi gurkha kau ni? Jadi revolusi untuk negeri Sabah lah. Rakyat Sabah kena fikirlah. Dalam isu roti macam saya bagi tahu, jangan masuk perangkap. PN tak pernah hina pun. Bukan saya nak pertahankan Perikatan Nasional. Tapi dia bukan menghina, tetapi nak bagi korang berfikir. So kalau betul anak Sabah dah matang kali ni, dia bagi apa pun ambil, bermakna kau takkan undi lah. Itu je. Kau takkan undi lah. Sebab saya dah kongsi tempoh hari kan, macam mana politik ni bergerak, sangat kotor, sangat jijik. Sabah, sentimen dia macam tu. Kawasan bandar, sentimen dia macam tu. Kawasan pedalaman, sentimen dia macam tu. Di Sarawak, macam tu juga. Semenanjung, macam tu juga. Saya pernah kempen dekat Sibu. Ni saya kongsi dengan korang. 2010, tahun 2010. Memanglah dah berbeza dah 15 tahun kan. Tetapi, saya dapat info, masih sama lagi gerakan kempen tu.
ialah BN lah. Tetapi UMNO akan berkempen lah untuk BN. Saya tengok macam mana. Macam mana DAP kempen bagi apa, UMNO apa, BN kempen bagi apa. Saya tengok. Tu dekat nak pergi sepanjang ke Kapit tu, nak pergi Kapit tu, rumah-rumah panjang tu duduk dekat tepi Sungai Rejang tu, Sungai Rejang apa. Saya tengok, saya pergi. Macam mana kempen? Oh macam gini, kat sini kempen macam ni, kat sini kempen macam ni, kat sini bagi ni, kat sini bagi tu. Saya tengok. Sama dekat sini pun, saya tengok juga. Dekat Sempurna, saya tengok macam mana kempen. Oh macam ni. Jadi, semua tempat berbeza-beza. Sebab itu, mereka tak nak kita pandai. Fikir, jangan percaya, fikir. Mereka tak nak kita pandai. Mereka nak kita ni bodoh. Mereka tak nak majukan tempat. Bila maju tempat tu, rakyat dah mula berfikir, rakyat akan buat pilihan yang bijak. Ini yang berlaku daripada dulu pun. Sebab bila rakyat tempat tu maju, rakyat boleh berfikir, dia tahulah nak undi siapa. Ini strategi mereka lah. Korang fikir sendiri lah. But, kali ni anak-anak Sabah, satu revolusi yang besar lah. Panas. Panas. Daripada dulu lagi. Memang daripada dulu lagi. Saya tengok penamaan calon lagi ni lah. BN. Radu tetap radu. Apa yang dia nak radu? Anak-anak Sabah, engkau tanya dengan Barisan Nasional, radu tetap radu, dia nak radu apa? Tanya. Dia orang kempen, radu tetap radu, radu tetap radu. Dia nak radu apa ni? Dia nak radu apa yang selama ni kau merintah, kau buat apa? Selama ni merintah, kau buat apa? Nak radu apanya? Tukar. Kalau BN datang kempen, radu tetap radu, engkau tukar slogan tu, bah. Engkau tukar slogan, kalau BN kata, radu tetap radu, engkau balas balik, sakau tetap sakau. Sebab UMNO ni, BN ni penyakau. Parti penyakau. Buktinya apa? Itu bom mortar tu. Bom mortar tu, itu Zaid Hamidi tu. Timbalan Perdana Menteri. Presiden UMNO. 47 kes. Kena bela diri. Anwar jadi Perdana Menteri, DNAA kes 47. So BN datang kempen radu tetap radu, kau balas balik sakau tetap sakau. Ingat tu. Itu bagi Barisan Nasional. PH. Kalau PH berkempen, anak-anak Sabah. PH berkempen ini. Kalau Malaysia ni, dia boleh gadai kedaulatan. Kau rasa Sabah ni apa? Ambil perda.